Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kami daripada Pustaka Permata Ummah ingin membuat update bagi yang bertanya perkembangan terkini tafsir At-Tibyan karangan Tuan Guru Haji Abdul Hadi bin Haji Awang. Alhamdulillah kita sudah berada di peringkat yang terakhir setelah kita selesai menyusun semua manuskrip daripada awal sehinggalah akhir, daripada juzuk yang pertama sehinggalah juzuk yang ke-30. Proses yang seterusnya ialah kita hantar kepada pihak KDN, Kementerian Dalam Negeri. Tujuannya ialah pihak KDN akan memeriksa ayat-ayat suci Al-Quranul Karim supaya ia mengikut spek yang ditetapkan. Dan kita harap kita akan dapat surat perakuan penilaian daripada pihak KDN, dan setelah kita mendapat surat tersebut, paling awal kita jangka insya-Allah pertengahan tahun hadapan akan berada di pasaran. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh muslimin dan muslimat dermawan yang telah memberikan sumbangan untuk kita menjayakan projek besar ini, mencetak dan menyebarkan buah fikiran Tuan Guru yang komplit 30 juzuk kepada rakyat Malaysia, khususnya umat Islam. Saya juga mengharapkan kepada seluruh dermawan muslimin dan muslimat untuk terus memberikan sumbangan kepada projek ini untuk kita melihat insya-Allah akan menjadi satu projek yang ulunglah kepada tanah air kita, yang akan mengeluarkan sebuah tafsir komplit 30 juzuk. Kalau di Indonesia kita ada tafsir Al-Azhar oleh Profesor Hamka, Singapura kita ada tafsir Al-Junaid, dan kita di Malaysia ni insya-Allah kita akan ada satu tafsir, itu tafsir At-Tibyan daripada Tuan Guru Haji Abdul Hadi bin Haji Awang, insya-Allah. Bismillah. So pertama nak tanya berkenaan dengan tafsir Tibyan ni. Kita pergi kuliah Jumaat lah Sah. Okey. Bila bermula kuliah Jumaat tu sila? Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya pusat ilmu di Kampung Rusila ini bermula awal sejak daripada Datuk Tuan Guru lah, iaitu Tuan Guru Haji Abdul Rahman yang memulakan pengajian pondok di Kampung Rusila, itu di tapak Masjid Rusila hari inilah. Seingat saya apa yang diceritakan oleh Ayahanda Tok Guru seawal tahun 1930-an. Kemudian selepas daripada itu pengajian tersebut disambung oleh Ayahanda Tok Guru, iaitu Tuan Guru Haji Awang Muhammad, melalui kuliah di masjid dan juga di rumah kitab-kitab pondok masa itulah, seperti kitab Musalli, Hidayatul Muttaqin dan lain-lain lagi. Di rumah ke? Di masjid dan juga di rumah. Jadi masyarakat setempat datanglah untuk mengaji dan menada kitab dengan ayahanda kepada Tok Guru. Seterusnya ialah Tok Guru pergi sambung belajar ke Madinah, kemudian ke Mesir. Semasa beliau di sana, ayahanda Tok Guru meninggal dunia. Kemudian Tok Guru balik selepas selesai pengajiannya dalam MA di Universiti Al-Azhar. Balik itu terus memulakan ataupun menyambung kuliah yang telah dimulakan tadi di Masjid Rusila, iaitu pada tahun 1976. Itu yang sama lah, pagi Jumaat lah. Ya. Jadi Tok Guru menyambung kuliah yang telah dimulakan tadi, cuma dari segi jadual itu tidak samalah sebagaimana zaman mula-mula Datuk Tuan Guru dan juga Ayahanda Tuan Guru. Cuma ianya dipilih satu hari dalam seminggu, iaitu hari Jumaat, kerana komitmen Tok Guru dengan pelbagai tugas lah, khususnya dalam parti dan politik. Beliau memulakan kuliah yang dipilih ialah kuliah tafsir dan juga akidah.
Peringkat awal subjek akidah ataupun kuliah akidah yang dimulakan oleh Tok Guru ditulis dengan mesin type lah masa tu. Ditulis, maknanya setiap kali kuliah maka Tok Guru akan menyediakan teks lah dalam 1 hingga 2 muka surat. Jadi saya masih ingat lah masa tu saya lahir 77. Mak Tok Guru mula tahun 76. Peringkat awal tu tak mula lagi tulis tu. Cuma dia bermula tahun 1980-an lah. Maknanya Tok Guru akan tulis. Zaman tu masih type lah. Kemudian adalah seorang yang bertanggungjawab, masih hidup lagi, namanya ialah Abang Wei. Kawan baik Tok Guru juga dan jiran di sebelah. Dialah yang akan ambil teks itu, photostat. Kemudian sebelum Tok Guru memulakan kuliah, akan diagihkan kepada mereka yang hadir lah di masjid tersebut. Photostat. Jadi buku dulu ke kuliah dulu? Kan cik tulis buku akidah kan? So buku kitab-kitab akidah tu mari dengan risalah-risalah dulu. Risalah kemudian digabungkan barulah dibukukan, iaitu buku Muqaddimah Aqidah Muslimin, beriman kepada Allah dan seterusnya. Dan selepas daripada itu disambung dengan sejarah mazhab akidah dalam Islam. So actually mula-mula kuliah Jumaat tu dah mulakan dengan tafsir lah. Ya, mula-mula kuliah tu memang dimulakan dengan tafsir lah. So, kalau Ustaz tahu lah kenapa Cik mula dengan mengajar tafsir? Ya sudah tentulah sebab Al-Quran adalah sumber utama kepada kita umat Islam. Dan apa yang yang penting ialah manhaj yang nak dibawa oleh Tok Guru supaya umat Islam memahami Al-Quran dalam konteks semasa. Itu penting. Maknanya tidaklah menjadikan Al-Quran itu sebagai satu kitab yang jumud, tetapi diterjemahkan dalam konteks semasa. Kerana itulah dalam kuliah Tok Guru, ayat-ayat Al-Quran yang ditafsirkan oleh Tok Guru, kalau ada isu semasa maka akan disebut dan dikaitkan dengan memberikan contoh-contoh. Dan Tok Guru selalu sebut dalam kuliah, Al-Quran ini adalah pelita, lampu suluh. Setiap ayat-ayat suci Al-Quran adalah petunjuk. Jadi mestilah ayat Quran itu disuluh supaya kita dapat mengaitkannya dan memahami mengikut petunjuk Al-Quran daripada isu-isu yang berlaku, sama ada isu antarabangsa ataupun isu nasional, isu berkait dengan akidah, isu berkait dengan masyarakat, isu berkait dengan politik, isu berkait dengan ekonomi dan seterusnya. Tak pernah ingat waktu kecil tu macam mana kuliah duha ke apa? Ya, saya masih ingat. Tahun tu tak ingat lah, tapi semenjak daripada apa yang saya ingat, umur saya mungkin 5 hingga 6 tahun macam tu lah. Masih adalah orang kata apa, gambaran dan memori bagaimana suasana Masjid Usila, orang ramai datang, kemudian ibunda saya mula-mula setiap pagi akan sibuk lah menyediakan sarapan, bersih rumah, kemudian menyambut tetamu muslimat. Biasanya mereka akan datang mendengar di dalam masjid, sekitar masjid, termasuklah dalam rumah sendiri. Kemudian selepas daripada kuliah, memori yang saya tak lupa lah, maknanya jadual Tok Guru selepas daripada kuliah akan sambut tetamu-tetamu, orang kampung, termasuklah tetamu daripada luar yang datang bertanya masalah seumpamanya. Lepas tu Tok Guru YB lah tak? Masa tu tahun 76 tu tak jadi YB lagi. Waktu start punya memori tu 5-6 tahun tu?
Dia Tok Guru jadi YB tahun 84. Ha. Ustaz sempatlah ingat lagi masa sebelum dan Ya. Dia dah sama kalau sibuk. Sama sibuk. Oh, zaman dulu lagi sibuk. Zaman dulu dari segi yalah tak ada telekomunikasi macam hari ni kan. Maknanya zaman dulu kuliah, ceramah, forum memang meriah. Maknanya orang akan datang dan akan tumpulah di mana kuliah hari ni, di mana ceramah hari ni. Orang akan sewa kereta, sewa van macam-macam untuk pergi dengar. Okay, nak boleh cerita sikit rutin Tok Guru setiap hari Jumaat ini, sebelum, ketika dan selepas kuliah. Sebelum kuliah, Tok Guru dia akan study dulu. Biasa masa dia study, kalau dia balik awal daripada program-program di luar, malam Jumaat dia akan study. Dia akan baca, dia akan catik, bermula daripada selepas solat Isyak lah, Khamis malam Jumaat. Jadi jadual Tok Guru kalau Khamis malam Jumaat memang dia akan minta kosongkan. Tak ada program, orang nak jumpa pun dia minta dikecualikan sebab dia nak fokus untuk study. Dan dia akan sambung lagi study, kadang-kadang sebelum subuh, kemudian kadang-kadang selepas subuh. Kalau ada program yang tak dapat dielakkan, dia juga Khamis malam Jumaat tu dia akan study pagi itulah, sebelum ataupun selepas daripada subuh. Kemudian selepas daripada itu mula dengan kuliah lah. Mula dengan kuliah start pukul 9 pagi sehinggalah habis kuliah. Kemudian selepas daripada kuliah, Tok Guru akan menyambut sebelum daripada itu aktiviti di rumah lah. Aktiviti di rumah setiap hari Jumaat memang ibunda saya akan sibuklah setiap kali hari Jumaat. Akan bersih rumah, bersih kawasan rumah, kemudian menyediakan sarapan, kemudian selepas daripada itu dengar kuliah. Jadi masa kuliah itu muslimat ada sebahagiannya yang datang menadah ataupun mendengar atas rumah lah, atas rumah di kawasan muslimat lah. Jadi selepas daripada kuliah biasanya Tok Guru akan naik di rumah dan akan menerima tetamu-tetamu. Jadi tetamu-tetamu ni macam-macam lah, orang kampung, termasuk kawan-kawan, termasuk pihak-pihak daripada luar yang datang, sesiapa saja. Kadang-kadang sesi selepas daripada kuliah ni lebih panjang. Biasanya kuliah habis pukul 10.30. Jadi sesi selepas daripada kuliah ni ada kes-kes yang tertentu akan panjanglah sampai pukul 11.30 sampai pukul 12. Orang mari tanya soalan, orang minta ulasan isu-isu semasa. Antara memori yang saya ingatnya ialah ada satu grup daripada orang asli, saya tak ingat daripada mana, yang dibawa oleh seseorang dan memeluk Islam lah dengan Tok Guru. Ya, selepas daripada kuliah tersebut. Biasa juga orang-orang yang tertentu yang akan sentiasa naik lah, jumpa, tanya, minta penjelasan daripada Tok Guru. Antara yang saya ingat ialah arwah Tun Saleh Abbas. Arwah Tun Saleh Abbas ni memang tak miss lah kuliah Tok Guru, dan dia akan selepas kuliah dia akan selalu naik lah untuk tanya, bincang soalan. Saya masih ingat satu cerita, masa tu Tok Guru ulas tentang sirah Rasulullah SAW. Cerita apa saya tak ingat, cuma kaitannya ialah dengan
sistem kehakiman. Jadi bila Tuan Saleh Abbas dia dengar, dia naik, dia beritahu kepada Tok Guru, dia kata dia terkejut dengar kisah tersebut. Dia tak pernah dengar sebelum daripada ini. Di mana kisah tersebut menunjukkan bahawa dalam sejarah Islam, khususnya dalam sirah Rasulullah SAW, sudah ada permasalahan kuasa antara legislatif dan juga judiciary dan juga eksekutif. Jadi dia agak orang kata benda macam sangat ceria lah muka dia bila dia dapat maklumat itu dan dia berkongsi dengan Tok Guru. Selepas daripada sesi menerima tetamu apa semua tu, biasanya Tok Guru akan rehat lah, rehat sebelum tunggu masuk waktu solat Jumaat. Boleh kata tiap-tiap minggu juga yang saya ingat lah. Maknanya selepas daripada menerima tetamu tu, Tok Guru akan menguruk. Tukang uruk dia biasanya ialah Pok Teh Hin. Pok Teh Hin ni dah meninggal dunia dah. Dia orang seberang barang. Kemudian nak masuk Jumaat barulah siap untuk khutbah dan solat Jumaat. Itulah biasa rutin hari-hari. Selepas Jumaat tak tentu juga. Kebiasaannya akan sambung dengan program-program lain dah. Jadi waktu Jumaat tu dari malam sampai pagi, dan dia sampai Jumaat tu untuk kuliah. Dia Tok Guru ni memang tak pernah tinggal kuliah. Tak pernah tinggal kuliah. Dan dia selalu pesan, kata kita kena beza kuliah ilmu dengan ceramah politik. Kerana itulah dalam kuliah pagi Jumaat Tok Guru ni, Tok Guru tak akan sebut nama parti-parti politik dan juga pemimpin-pemimpin parti-parti politik. Dan dia akan sebut secara akademik dan ilmiah. Tafsir Quran. Dia akan kaitkan dengan isu semasa tanpa menyebut nama-nama individu, nama-nama parti politik dan seumpamanya. Dan dia selalu pesanlah kepada siapa-siapa dia saja, kita kena beza antara kuliah ilmu dengan ceramah politik. Jangan campur aduk antara satu sama lain. Sebab orang yang mari dengar ni macam-macam. Kemudian Tok Guru memang tak pernah miss lah. Kuliah pagi Jumaat ni tak pernah miss. Cuma ada masa-masa tertentu, saya tak ingatlah tahun berapa, Tok Guru banyak miss kerana sibuk dengan urusan-urusan politik. Kemudian dia cerita kepada orang-orang yang dekat lah, kepada anak-anak antaranya. Kata satu malam tu dia bermimpi, dia tengok orang kerdil, orang kenik duduk atas pelepah kelapa dan tanya Tok Guru, lama tak mengajar? Jadi dia pun selepas daripada itu memang dia jarang miss lah. Jarang miss. Itu cerita tafsirannya lah orang. Jadi kalau kita tengok dalam cerita ulama-ulama salaf, ulama-ulama atas masa sekalipun, sebenarnya dua makhluk yang mukallaf, dua makhluk yang ditaklifkan ialah manusia dan jin. Jadi ialah yang datang mendengar tu bukan saja manusia, termasuklah makhluk lain pun ada mari juga mendengar. Menunggu, cik bagi kacau. Jadi itu antara sebab cik. Antaranya lah. Istiqamah. Ya, istiqamah. Kalau Ustaz boleh ulas lebih sikit tentang cik, macam mana cik buat persediaan sebelum mengajar? Sebelum mengajar, cik akan study, khususnya untuk kuliah tafsir lah. Rujukan utama Tok Gurunya ialah tafsir Al-Qurtubi. Kenapa tafsir Al-Qurtubi? Kerana tafsir ini banyak menerangkan tentang hukum hakam. Di samping aspek-aspek yang lain lah, dari segi penceritaan, dari segi
tafsiran lughawi dan lain-lain lagi. Di samping itu tafsir-tafsir lain ialah tafsir Ibn Katsir, tafsir At-Tabari, adapun tafsir-tafsir yang semasa ini antaranya ialah tafsir Adwaul Bayan. Tafsir Adwaul Bayan ni menjadi salah satu rujukan utama juga kerana kerana yang pemilik kepada tafsir Adwaul Bayan ni ialah Tok Guru kepada Tok Guru sendiri, iaitu Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti yang mengajar beliau semasa di Universiti Islam Madinah. Dan juga tafsir Safwatut Tafasir karangan Muhammad Ali As-Sabuni, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Kalau dulu dan sekarang mana yang ramai? Dulu lagi ramai. Ya. Ya. Dia ada beberapa faktor lah, antaranya kerana zaman kita sekarang ni teknologi telekomunikasi, orang boleh lihat secara live tu semua. Zaman tahun 70-an, 80-an ni maknanya sangat meriah majlis-majlis ilmu, kuliah, forum, ceramah. Kerana itulah orang akan datang dengan begitu ramai, berpusu-pusu untuk datang. Jadi dia dalam masa yang sama dia menghidupkan juga aktiviti-aktiviti yang lain, termasuk aktiviti ekonomi. Yang saya masih ingat, dan benda ni berterusan sebenarnya sampai hari ini. Kalau orang-orang daripada pendalaman lah, orang Ulu, mereka akan datang awal. Mereka datang awal. Malam Jumaat tu mereka dah sampai dah. Bawa van, kenderaan masing-masing, dan mereka akan bawa barang-barang daripada kampung masing-masing lah. Buah pisangnya, ubi kayunya, sayur-sayurannya, buah-buahannya, macam-macam. Jadi dia orang akan tidur di bangsa masing-masing. Jadi pagi Jumaat tu menega. Sambil menega tu mendengar kuliah. Dulu kata berkemah tak dia ada bangsa lah. Ada bangsa tempat menega. Dia orang akan stay. Dia akan datang hari Khamis malam tu dah sampai. Dia akan tidur di bangsa tu. Dia tidur dalam bangsa, tidur dalam kereta, tidur dalam masjid, macam-macam lah. Jadi dia orang akan balik selepas daripada solat Jumaat. Itulah jadual. Itu cerita tahun 70-an, 80-an dululah. Sekarang ni jelah orang dah mudah boleh dengar live, duduk di rumah kampung masing-masing apa semua. Dia cik buat dia dulu kan pertemuan tu buat pertemuan UMNO. Tak ada orang kena ke, tak bagi halangkan ke. Ada. Masa tu isu kafir mengkafir lah. Isu kafir mengkafir amanah jadi pihak kerajaan nak ambil tindakan lah. Tindakan mengharamkan PAS, menangkap Tok Guru, menyekat kuliah dan lain-lain lagi dengan alasan bawa ajaran sesat. Namun pihak berkuasa masa tu melalui macam-macam orang lah, SB-nya dan pihak-pihak yang dihantar buat siasatan. Siasatan tu sama ada mereka mari dengar kuliah, tengok tulisan-tulisan Tok Guru, ataupun dengar rakaman-rakaman. Hatta yang pergi berjumpa dengan Tok Guru dengan menyamar, tanya macam-macam soalan, tidak ada walaupun satu dia orang nak boleh kaitkan kuliah Tok Guru tu bercanggah dengan prinsip-prinsip Islam. Kita Tok Guru kan dia sebut asingkan. Ya. Itu penting tak kita. Betul. Dia tak boleh nak beza. Hatta dalam kuliah, dalam khutbah pun sebut juga. Tak boleh. Ana ingat sekali tu Cik marah masjid Jepuk baca khutbah. Ya. Marah Cik. Dulu. Dulu. Ya, tengah semangat macam tu kata. Cik. Cik dari dulu lagi dah.
memahami tesis ilmu tu. Ya, ya. Berbeza kan boleh gitu. Jadi lepas Ustaz balik Malaysia tu, macam mana Ustaz memulakan idea untuk mengumpul tafsir Ustaz? Ya, sebenarnya saya dah fikir sejak daripada zaman saya belajar lah. Saya mula-mula belajar, ni cerita luar Malaysia lah. Di Malaysia tu sekolah rendah sila ke Mahad Darul Quran. Saya pergi belajar ke Pakistan, degree di Yaman dan di UK. Jadi masa dalam tempoh pengajian saya itu memang saya dah pasang niat untuk mengumpul dan menerbitkan tafsir Ayahanda Datuk Guru. Jadi sejak tahun 1990-an lagi masa saya belajar. Ada cinta. Ya. Jadi bila saya balik for good lah tahun 2006, selepas saya menamatkan masters di UK, saya balik tahun 2006. Saya terus berkecimpung dalam parti, dan masa yang sama dilantik menjadi pensyarah tetap di College University Darul Quran di Kubang Lembek, Kuala Terengganu, Turki. Jadi saya mula daripada situlah. Maknanya secara sistematiknya bermula daripada situ. Mula-mula saya buat sendiri dulu. Jadi saya dengar, kumpul rakaman-rakaman kuliah Tok Guru, sama ada daripada CD, kemudian pendrive apa semua kan. Jadi saya minta daripada pihak masjid untuk kumpul dan beri pada saya. Jadi saya tulislah. Saya tulis. Masa tu saya tak tunjuk lagi pada Tok Guru, saya buat sendiri dulu. Kumpul semua kuliah itu. Jadi ambil ikut ayat, kemudian terjemahan, kemudian tafsir. Kemudian saya terfikir satu idea bila saya jadi pensyarah di Turki untuk buat assignment kepada pelajar-pelajar saya. Jadi saya pun buat assignment lah untuk mereka. Saya beri setiap orang satu task. Awak ambil daripada ayat ni sehingga ayat ini, kemudian buat ikut manhaj yang saya sebut tadi itulah. Maknanya tulis ayat Quran dulu, terjemahan, kemudian transkrip daripada kuliah Tok Guru. Jadi saya kumpul lah agak banyak juzuk juga. Yang saya ingat yang tak buat dia ingat tak surah mana? Dia bercampur-campur sebab sebahagian tu ada yang dah dibuat antaranya oleh pihak Harakah yang mengeluarkan tulisan tafsir Tok Guru tu dalam Harakah. Jadi yang tu saya kira maknanya yang dah siap lah. Cuma ada juga yang saya minta buat balik. Sebab rakaman kuliah Tok Guru ni dia ada dua versi. Satu versi yang pertama dulu itu banyak dalam tape lah. Kemudian versi yang kedua ni banyak dalam CD dan juga pendrive. Jadi kita nak gabungkan dua tu. Ada juga yang saya minta buat sekali. Dia bercampur-campur daripada surah Baqarah, surah Ali Imran, surah Al-An'am, kemudian juzuk-juzuk yang berikutnya. Namun begitu ada yang tidak lengkap lah bila saya minta rakaman-rakaman tersebut daripada pihak masjid. Seterusnya bila saya agak terhad masa kerana kesibukan macam-macam urusan lah, khususnya dalam politik dan parti, saya di-approach oleh beberapa pihak lah untuk buat projek ini. Ringkas ceritanya daripada UKM mari dan saya bersetujulah. Maknanya supaya digabungkan sekali lah apa yang dah saya buat tu, digabungkan sekali apa semua. Terhenti sekejap. Lepas tu saya masih ingat nak mulakan balik tu saya bincang dengan Haji Adram Musa. Saya sebutlah maknanya projek ni kalau boleh kita buat secara proper dan
beliau menyambut idea tersebut sehinggalah tertubuhnya Yayasan Permata Ummah. Dan sehinggalah selepas daripada itu tertubuhnya Pustaka Permata Ummah. Maka bila kita dah ada platform itu, jadi kita bergerak di atas platform itulah untuk bergerak dengan lebih tersusun sehinggalah ke hari ini. Berapa bulan tahun dah? Kalau bermula daripada tahun 2006, maksudnya 20 tahun lah. 20 tahun. Proses 20 tahun. 20 tahun. Kadang ada salah nak cik boleh menulis tafsir kalau ikut kan. Tapi kenapa cik tak boleh tafsir yang bertulis? Ke memang dah cik mengajar dah? Saya pun macam mana nak jawab. Susah. Mungkin jugalah saya fikirlah masa tu yang cik fokusnya, yang Tok Guru fokusnya ialah penulisan kuliah akidah yang saya sebut tadi tu. Jadi yang tafsir ni dia tak tulis sebab ialah dia rujuk kepada ayat Quran, dia rujuk kepada kitab-kitab tafsir terus bagi kuliah saja, dan ditambah dengan syarahan daripada ayat-ayat tersebut dan tafsir-tafsir tersebut, dan dikaitkan dengan isu-isu semasa yang berlaku. Namun begitu, kalau kita lihat dalam konteks penulisan Tok Guru berkait dengan tafsir ni, sebenarnya Tok Guru tulis tapi dalam bentuk yang lain. Contohnya ulasan tentang isu-isu semasa, ataupun buku-buku yang ditulis dalam pelbagai topik. Manhaj yang digunakan oleh Tok Guru ni, dia akan refer kepada Al-Quran dan hadis, dan terus diulas. Sebab tu kalau baca tulisan-tulisan Tok Guru, dia tak akan sebut ni ambil daripada kitab ni tak. Tapi dia direct terus kepada sumber yang asal. Al-Quran, hadis, Quran, hadis, Quran, hadis. Sebanyak itulah yang macam ada satu buku celupan jalan kecil tu. Namun perasan dia macam tafsir juga, dia macam Tok Guru nota. Ya. Buku tersebut adalah satu buku yang ditulis hasil daripada idea-idea yang datang ketika Tok Guru menerima rawatan di IJN. Jadi masa dalam IJN itu, Tok Guru banyak mendengar ayat-ayat suci Al-Quran lah. Jadi setiap kali dia dengar daripada macam-macam surah lah, masa itulah dia mikir, dia ada cetusan, dia tadabbur ayat-ayat suci Al-Quran dan dia tulis. Orang sakit tu? Ya. Masa saya cik tulis dulu ke atau dia yang fikirkan? Dia biasa dia nak tidur ataupun dia nak rehat, dia dengar. Kemudian adalah masa-masa dia, contohnya belum subuh dia bangun dan dia akan tulis lah, terus. Masya-Allah. Saya kena ada sahabat lain mak sama saya. Masa mungkin nama dia Azab. Okey. Dia bila cerita bila saya kumpul dan saya buat projek yang saya sebutkan tadi itu, saya buat draft lah dan tunjuk kepada ayahanda Tok Guru. Ini draft yang kita nak buat lah, susunan dia. Bila dia bersetuju, maknanya kita akan teruskan lah. Kemudian saya tanya Tok Guru lah, kita nak letak tafsir ni nama apa? Dia kata letak nama tafsir At-Tibyan. Saya pun tanya, kenapa tafsir At-Tibyan? Tok Guru pun cerita, Tok Guru kata berkait dengan nama tafsir ni, masa tu Harakah ada kumpulkan tulis yang cerita tadi tu. Jadi nak kena ada tajuk. Jadi macam-macam idea lah. Ada yang cadang supaya letak tafsir Al-Hadi. Jadi disandarkan dengan nama Asmaul Husna dan nama Tok Guru lah. Namun almarhum Tok Guru Haji Tayyib yang memberikan cadangan kepada Tok Guru supaya dinamakan tafsir ni tafsir At-Tibyan. Jadi Tok Guru kata kita
ambil pandangan tersebut dan kita kekalkan dengan nama ni, Tafsir At-Tibyan. Dari segi lughawinya, itu kita boleh faham lah. Tibyan ni maksudnya ialah menerangkan. Tafsir At-Tibyan, tafsir menerangkan ayat suci Al-Quran.